Nabi SAW ada meninggalkan wasiat, ada meninggalkan pemimpin-pemimpin dia daripada selepas kewafatan Nabi SAW sampailah ke zaman kita sekarang ni. Jadi dalam hadis ternyata memang ada, dan wasiat ini juga disebut di dalam Al-Quran, yang mana Allah mewajibkan dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar meninggalkan wasiat. Dalam surah Al-Baqarah 180. Alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Apabila Allah perintahkan untuk menulis wasiat, takkanlah Nabi SAW tidak menulis wasiat. Jadi mestilah Nabi meninggalkan wasiat. Tapi kalau kita tengok hadis wasiat Nabi SAW ni adalah satu perlindungan sebenarnya. Jadi ini sangat jelas. Kalau kita seorang yang waras, seorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, apabila kita baca hadis tragedi hari Khamis tu, kita dapati ada dua golongan. Satu golongan yang nak Nabi tulis. Apa yang nak Nabi tulis tu? Supaya kita tidak akan tersesat selama-lama. Itu adalah satu benda yang sangat penting. Bahkan ini adalah satu core ataupun tunjang utama akidah. Jika kita tak berpegang apa yang Nabi nak tulis tu, kita totally sesat. Kita akan terjerumus ke dalam kesesatan dan akhirnya kita akan dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Betul. Satu golongan lagi yang menolak untuk apa yang Nabi nak tuliskan, diketuai oleh Umar Al-Khattab. Apa yang Umar Al-Khattab bagi tahu, cukuplah kitabullah. Tak payah dah Nabi nak tulis apa-apa, sebab Nabi meracau. قناة ظهر المهدي الفضائية قد جاء ما كنتم توعدون.